Kau berani hadapi kuis paling seram? Kalau kau tak gentar dengan Pontianak, Toyol atau orang minyak, jom cuba teka 10 makhluk misteri Malaysia ni. Kalau dapat 8 dari 10, tahniah, engkau ahli paranormal. Tapi kalau bawah 5, baik jangan tidur sorang-sorang malam ni. Soalan pertama, siap-siap menggigil. Makhluk apa yang dikatakan tinggal di pokok pisang dan suka menggoda lelaki? Pontianak. Toyol biasanya dipelihara untuk tujuan apa? Mencuri harta orang. Cerita orang minyak berasal dari negeri mana? Selangor. Apa yang boleh menghalau penanggal menurut kepercayaan tradisional? Cili padi dan jarum. Cembalang tanah dikaitkan dengan tempat apa? Kawasan pembinaan bangunan hantu pocong berasal dari budaya apa? Budaya Melayu. Apa kelemahan hantu tetek menurut cerita rakyat? Takut cermin. Polong biasanya dipelihara dengan cara apa? Memberi darah tuan. Di mana jenglot biasanya ditemui? Dalam botol ataupun kotak? Soalan last, hantu raya sering dikaitkan dengan apa? Hamba hitam yang kuat. Habislah kuis. Jadi, berapa soalan yang kau jawab betul? Kalau dapat 9 ke atas, komen. Aku tak takut hantu. Api kalau kurang, jangan risau. Hantu pun takut kau tak bayar bil. Jangan lupa like and subscribe. Next, aku nak buat kuis tempat paling berhantu di Malaysia. Kau nak tak? Tulis dekat komen. Selamat malam. Jangan lupa periksa bawah katil.